Nak masuk salji ni mahal juga. Harga dia RM60 untuk dewasa, RM50 untuk kanak-kanak. Tapi kita orang ada tips nak masuk secara percuma je. Nama tempat ni Snow Lane Wonderland dekat Seremban. Pintu masuk dia yang tadi kita orang cakap tu lah. Harga dia RM60 dengan RM50. Tapi kalau nak masuk percuma, korang pergi dekat bahagian tepi, korang akan jumpa Snow Cafe ni. Just beli makanan ataupun minuman dekat sini. Setiap satu menu makanan ataupun minuman, bolehkan korang untuk masuk kat dalam ni. Kita orang beli satu air je, so seorang je lah yang masuk. Beli satu air ataupun makanan, korang dapat masuk sini percuma je. Ini bukan kerusi biasa yang dibuat nampak macam ais, tapi dia memang betul-betul ais. Duduk kat sini sejuk. So basically korang kena bayar, tapi bayar untuk makanan ataupun minuman tu je. Dan korang dapat masuk salji tu secara percuma. Dan kalau korang rasa air dia ataupun makanan dia mungkin mahal sebab dah masuk dengan tiket salji, korang salah. Sebab harga makanan dan minuman dia masih lagi affordable. Memang harga standard cafe biasa. Cuma cons dia, tempat kita masuk salji ni tak sebesar tempat yang kita main dan bayar tiket tu. Tapi cukup sangatlah untuk kita merasa salji. Nak rasa sejuk tu, nak ambil suasana tu memang okey dah. Kalau ada anak ramai, 5 orang, 6 orang, kita orang recommend guna cara ni. Instead of bayar RM60 untuk seorang, korang bayar RM60 untuk 6 orang.